Kena. Oh, senang ni. Guys, lagi senang ni. On my crew. Aduh. Nak buat naik ni, tahu guys ni. InsyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni aku kat Rakit Barakah lagi. Aku nak cari citalang. Semoga ada lah, insyaAllah. Okay, nampak gaya macam ada. Cuba bismillah. Aduh, ini ikan tadi. Aduh, ada treble siap. Sebel lepas. Fish on. Ikan bilis. Bilis. Kenapa ni? Nampak hidup lah. Nampak hidup? Tak lah, tersangkut badan dia ni. Oh. Kena. Fish on. Kayak ni talang. Alamak, dia masuk tali ke? Ada. Dia masuk tali ni. Kena tali tu. Tali tadi yang sangkut ni lah. Ni yang tali bawah ni. Jauh je. Aduh. Pandai dia belik. Ada saiz ni. Besar sikit daripada yang hari tu. Janganlah jik sayang tu. Dah ada sebiji je. Yang ni selam. Bawah ni. Tahu lah. Dia kalau dah kendor macam ni kan, tali tegak bawah je. Tahu dia pergi mana ni. Kacau. Ada? Kat mana ni? Dia baik kan? Dia duri dia. Duri belakang dia tajam, bisa sikit. Pak Adi kan ni, ya Allah, pusing lah balik. Dia naik. Tu dah. Ya. Senangin. Guys, this is senangin. Mantap. On my crew. Aduh. Macam nak buat naik ni, saut jauh saya. Senangin punya. Ingat
talang. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dah solid. Ya, lesen senangin guys. Alhamdulillah. Senangin on micro. Aku ingatkan talang tadi. Rupanya senangin. First lesen senangin on micro. Okay guys, mantap. Ada luka ke? Ni tenggiri gigit ni. Tak tenggiri barakuda. Okay guys, apa ni, jig dah tak ada yang menyambut. Sejam pun dah 6.30 ni. Time ikan tanda makan, kambing makan. So aku nak membottom je lah. Membottom dulu guys. Esok kita sambung pergi cari senangin, talang, apa lagi, GT. Okay guys, yeah. Fish on. Oh, senangin ke? Dua kali dia ambil geng. Alhamdulillah rezeki pagi. Solid. Alhamdulillah. Okay, tadi silau kan. Okay, senangin on jig 7 gram tini. Okay guys, alhamdulillah. Wah, ada lagi dia, ada lagi. Dia ada lagi guys. Okay, aku letak ikan je. Okay guys, tadi aku pakai tu set member aku ni. Sebab dia tidur lagi kan. Saja try pakai apa, Daiwa Rebros tu. Ni aku, dia dah bangun tu, aku suruh dia pergi cari juga. Ni aku pakai set aku lah. Macam biasa, Crossfire LT 2000 Rode Abu Garcia. Kita cuba cari dia.
Fish on. Jatuh terus ambil tu. Senangin guys. Nombor 2. Aduh, spek aku mana? Tinggal lah. Tu. Akrobatik. Kecil Saya punya tadi yang kejar. Alhamdulillah. Wow. Mantap ni. On camera. Aku abaikan aku punya lure. Ni kau tak pakai baju ni, tak apa eh? YouTube ni. Dah lah. Oh, ni yang lompat dia. Okay. Saya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Jom cari lagi. Okay guys, inilah hasil aku 3 hari 2 malam kat Rakit Baraka ni. Alhamdulillah. Gasak senangin duri. Ni joran member aku. Kurau main bottom time tu lepas maghrib. Ni member aku juga, tapi ni pakai micro. Lain semua micro ni. Pagi tadi 4 ekor. Ni semalam ni. Ni kapur ni memang tadi aku letak, aku cangkuk umpan belin. Pagi-pagi bangun tengok ada kapur. Ni duduk lagi ni. Mungkin aku nak bela lah kat rakit ni. Okay guys, mantap. Okay guys, ni kapur tadi aku akan bela kat rakit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, semoga cepat membesar. Tidak besar aku makan kau. Tu kan dalam ni ada ada seekor kapur. Dah lama juga aku letak. Besar, lebih kurang besar gitu. Aku dapat time tu 2 jari. Aku letak ni dah lama. Berapa lama ni, tak ingat lah.
Lepas tu ada ikan kambing dengan tanda. Okay guys, mantap. Okay guys, sekian saja video untuk kali ni. So alhamdulillah okey lah, ada game dekat rakit ni. Lepas ni memang aku akan main micro lah kat sini kan. Tapi nak main dia kena tunggu air kecil. Lepas tu bila dah air kecil, korang tunggu time, contoh air dah pasang penuh ataupun air dah surut habis. Senang cerita korang tunggu air tu lenang lah, tak berkedut langsung. Time tu korang memang sesuai lah untuk main micro, untuk cari senangin. Selamat mencuba. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa komen juga guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.